Sofia sama Lisa. Hai Makcik. Hai, Allah besar dah. Dulu kecil je. Cantiknya sesama kampung. Ya, inilah suasana kampung. Itulah. Kita orang ada bawa kuih nak makan Ya Allah, susah je ke apa ni? Kita makan sama-sama. Terima kasih lah. Tak ada apa-apa pun nak bagi. Tak apa. Tak apalah, jemputlah naik. Kita kat bandar tak begini. Itulah, tengoklah ukirannya macam orang kaya punya. Wah, ada bola. Jom kita bergambar. Ni saya tadi kita bandar. Liza, jom cepat. Wah, Liza, Sofia korang dah sampai. Hai Sarah. Jomlah naik. Kita main batu seremban nak tak? Batu seremban? Apa tu? Jom naik. Jom. Mula-mula kita akan selerakan batu. Selepas itu akan ada satu ibu yang akan mengutip satu demi satu batu sehingga ke peringkat yang seterusnya. Dan yang terakhir kita akan seimbangkan batunya. Okey, Sofia. Waktu. Oh, senang je main ni. Sofia, awak ni tak erti main lah. Bosan lah. Ada main-main tak? Saya tahu. Ada satu mainan yang best. Korang tahu apa? Apa tu? Jom main lempar selipar. Jom. Jom. Liza, ini untuk awak. Macam mana nak main? Begini ke? Bukan macam tu. Macam ni. Oh, begitu. Korang dah sedia? Pakcik Musa. Oh, Pakcik Musa. Buat apa tu? Ambillah sini. Baik, tengok. Jom. Jom. Okey, mula-mula sediakan bahan seperti lidi, plastik, gam, benang dan gunting. Okey. Mula-mula kita potong bahagian atas plastik. Langkah seterusnya lipat menjadi seperti ini. Lepas itu bahagian bawahnya baru kita potong. Jadi kita akan dapat plastik macam ini. Seterusnya kita pasang bingkainya.
Jomlah, kita pergi main di kapal tangan. Jom. Seronok tak kampung ni? Tak sangka kampung ni best sangat. Ya betul, next time kita datang lagi, kita healing di kampung ni. Okay. Sofia, Liza, jom balik makan malam. Balik. Dah hujan dah ni. Maghrib dah pun. Cepat.